sibuk pagi petang siang malam golek harta. Akhirnya yang untung siapa? Waris. Yang untung anak. Diri sendiri duduk dalam kubur tak ada bekal. Allah. Ini dia. Berpada-pada. Dunia ni berpada-pada. Sebab kita bukan nak duduk lama kat dunia. Dunia ni pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik. Allah. Bukan jarak kita dengan kubur tu jauh. Berapa jam je. Mati hari ni tak tunggu tahun depan tanam. Tak tunggu bulan depan tanam. Mati pagi ni, petang nanti selesai dah. Kita akan duduk dalam kubur. Mula-mula kita rasa macam mimpi tau. Kat mana aku ni? Tadi rasanya pakai tudung abang. Kok putih je. Kok keras-keras je. Ya Allah, kain kapan? Tadi rasanya pakai perfume bau strawberry. Ni kok bau kamu barus. Kita mula merabuk. Ya Allah, tanah. Bau tanah. Sorang-sorang. Dipanggil anak, dipanggil suami, dipanggil YB, dipanggil kawan-kawan. Semua tak menyaut. Sorang-sorang duduk dalam tu. Baru tahu rupanya kita dah mati dah. Sorang-sorang. Masa tu, mana jam, mana hari, mana minit, mana tahun yang kita ada sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita gunakan untuk mentaati Allah, itulah teman kita. Al-Quran teman kita. Jangan bimbang, saya Al-Quran yang kamu baca, saya temankan kamu. Itu penting baca Quran. Kadang-kadang kita diuji dengan ujian. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu. Dunia tempat orang bermain. Walahu lala wazina, perhiasan-perhiasan. Watafakhurun bainakum, berlumba. Ya, watakasurun fil amwali wa aulad, berlumba harta, berlumba anak pinak. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ni melainkan kesenangan-kesenangan yang menipu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.